korang, ya Allah, Mama suntik bibi ke? Tidak, kita pakai lipstick collagen. Nampak tak? Okay, nampak? Kita pakai bawah. Kita pakai bawah dulu. Nampak korang? Dia nampak moist, dia nampak munggil. Bibir yang hitam, yang kusam, kadang-kadang orang kena bibir hitam. Hitam ni kadang-kadang sebab keturunan, kadang-kadang faktor merokok, kadang-kadang sebab banyak pakai lipstick yang banyak chemical. Okay, dia akan jadi hitam. Okay, yang ni korang kalau pergi umrah, jangan pakai banyak layer. Cukup satu layer sekadar melembabkan bibir. Okay, nampak macam ni. Kalau you nak pakai ihram, jangan pakai waktu ihram. Okay, boleh pakai dengan ihram dengan tujuan supaya bibir tak kering. Okay, yes, nampak korang. Okay, tapi jangan banyak layer. Kalau untuk umrah, haji cukup satu layer. Okay, yang nak payment, korang boleh terus payment sekarang. Pakai zoom paling dekat ni korang. Korang kan suka kutuk mama. Korang kata mama suntik pipi muka. Korang memang kalau aku make up tebal sikit, berceding-ceding bagian, korang kata aku macam Mama Mansur. Okay, tak baik tau. Okay, kita lah awak nampak muka. Yang ni korang nampak pipi yang jatuh, nampak? Okay, dia akan naik. So yang ni korang boleh pakai dekat pipi. Dia sebagai pemerah pipi. Okay, yang ni korang dia akan bantu firmkan. Pipi yang jatuh, yang kendur dia akan firmkan. Ya, awak yang lipstick collagen ni betul dah 19 tahun tau, nampak tau. Anak saya dari baby sampai sekarang dah 19 tahun. Betul, yang ni korang dah belas tahun, okey? Umar rasa dah hampir umur 20 tahun lipstick ni korang. So yang ni korang walaupun dah 20 tahun tapi nampak dah tetap menjadi pojaan, okey? Nampak tak bibir cantik, okey? Yang ni bibir hitam, kusam, sensitif, you all boleh pakai. Nampak korang mungkin nampak munggil, nampak emas, okey? Lepas ni mana ada kedutan dekat mata tu korang kan? Yang ni kadang-kadang mata kedut-kedut wrinkle kan, okey? Sapu dia macam ni, okey? Dia akan bantu hilangkan kedutan kat sini kan? Okey, lepas tu boleh pakai dekat puting payudara. Okey, sebab dia akan bantu merahkan puting payudara kita. Macam dahara korang dia punya merah tu, nampak? Okey, sapu je pakai pagi malam, merah lah, ya Allah.